Kalau korang nak tahu, kat sebelah Emerald Lake ni ada satu pot makan yang baru kami cuba minggu lepas dan seriously tak sangka makanan dia sedap dan mengiurkan. Nak tahu nama restoran ni apa? Tengok video ini sampai habis. First thing yang I try is quesadilla. Kulit dia luar rangup sangat. Setiap kali gigit ada bunyi crunch macam tu. Puas hati, rupanya restoran ni guna alat khas memasak untuk bagi dia rasa crunchy tu. Isi dalamnya yang ada ayam cukup lembut dan juicy ditambah dengan rasa lemak-lemak cheese. Kalau makan satu macam rasa tak cukup pula. Lepas tu kami try meatball special dia. Lembut, juicy dan sos dia pekat. First bite, my kids terus fall in love dengan rasa dia. Sampai licin mangkuk diorang makan. Dan yang terakhir kami cuba beberapa jenis wrap. Ini memang favourite I personally. Especially beef flank. Isi dia padat, lembut dengan sayur segar. Dan setiap suapan tu rasa makan freshly grilled meal. Nama restoran ini adalah The Wrap Shop. Sebelah saja Emerald Lake, Iskandar Puteri. Dan paling best, The Wrap Shop ni ada promotion buy 2 free 1. For me, ia sangat value untuk korang yang datang satu keluarga atau dengan kawan-kawan seperti kami ni. Save video ini for your next jalan-jalan cari makan. Follow Kalisa Hazrina untuk lebih banyak perkongsian tempat makan best di Johor Bahru. Okay, bye!